Apa kata kita cut dulu? Tag saya dengan Pak ni semua jangan ambil bodoh. Kalau kau ambil dah, esok aku dengan dia kat track, muka aku dengan dia je. Kalau kau tak tahu lah. Ini jangan ambil juga Pak ni. Hai, Adam here, one hand. Okay, Assalamualaikum guys. So, setelah sekian lama kita tak buat konten ni, and then kita akan berbalik pada konten yang pernah kita buat dulu. Konten yang setiap AI team rasa konten ni. So, hari ni kita nak tanya kisah penciptaan di antara talent-talent AI team ni. Talent-talent baru 2026 ni. Kita akan tanya apakah kisah penciptaan dia orang, berapa banyak S dia orang, dan apa yang terjadi dalam hidup dia orang bila waktu bercinta dulu-dulu. So, apa pun kita rolling to the content. Let's go. Okay, so sekarang kita ada Nuar Sejarah dan Malkodo. Okay, so cuba duduk dia sekali-sekali. Tak ada, kita memang monyet. Okay, Zaki. Okay, jangan tu mengenai OKU. Kau dah tunang nanti. Ya doh. mana tunang kau? Kenapa nak tahu doh? Okay, so soalan simple dah, aku pergi pada Nuar dulu. Okay, Mat lah. Okay, Mat. So umur 20 berapa tahun? 27. 27 tahun. Masuk baru 26 lagi. Okey. 27 lagi. Esok masuk 27. Ya. Esok masuk 27. Okey, so 26 tahun 355 hari. Yes. Okey. Berapa banyak X yang Mal ada? Dia tanya soalan apa ni siul? Ini bahaya ni. Berapa banyak X yang Mal ada dalam seumur hidup Mal? Jujur lah Mal. Nasya tu laki. Laki, orang yang suruh aku itu pun sebabkan kalah apa benda tak fikir punya TikTok tu je. Yang aku terpaksa keluar dengan laki. Kau tahu tak, orang dah ingat ni. Dah jenis laki sama laki. Kau ingat aku apa? Tak ada taste je. Main untuk. Banyakkan laki je semua. Gambar semua ada macam ni. Sendiri tak? Kau jangan bocor rahsia ni. YouTube orang tahu, TikTok biar orang tahu. Jadi YouTube orang lain. Tahu tak tahu jadi tahu pula. Gambar kat LCC. Daniel, kau tolong cari gambar tu. Kau tolong cari. Memanglah konten. Okey, Memanglah konten. Kau rasa kalau konten dia takkan nak macam pegang-pegang tangan. Dia pegang tangan sebab nama dia kau dah tahu, Nacha. Nacha lelaki pegang tangan pun tak haram. Kau kena faham, memang tak haram. Tapi bila dia bernafsu tu jadi haram. Itu dia kalau aku yang pegang macam Sebab tu kau kena elak. Supaya benda tu tak jadi. dia dah aku tak. Nacha Din ke? Nama dia. Aku dah jam kepala. Kalau kau sis penuh kat TikTok. Ada lagi sampai sekarang? Ada. Tapi sekarang aku dah tak ada lah benda-benda macam itu. Nampak macam Tapi yang aku dengar lah. Hanya kau dengar? Fitnah ke apa. Aku sendiri aku dengar. Aku tanya Nacha, kau memang suka Mal ke? Suka. Kau sayang Mal ke? Dah mula sayang lah. Dah mula sayang dah. Apa yang kau buat kat dia ni? Dia tunjuk DM Mal dengan dia. Pula, saya awak baik. Saya tahu. Lepas tu tiba ada B pula. Oi, B kau dah lebih. Kau dah lebih B ni. Kau jangan tambah-tambah. Betul tak ada? Tak ada. Dia tunjuk chat kat aku. Itu dia menipu. Dekat dalam live gambar kau. Yelah, tak. Cepatlah Mal. Suka aku mengaku kan. Alamak. Ini. Lepas tu yang tak dia belah Tak habis lagi. Okey. Belum lagi. 3 hari bos keluar. Aku sejujurnya ada 3 orang ex. Yang betul-betul yang monyet-monyet campur monyet-monyet sekali Mal. Ya, campur dengan monyet-monyet. Lebih kurang 4 lah macam tu lah. 4 lah. Tapi banyakkan 4 semua. Banyak main dia semua. Banyak main. Main? Dia semua. Kau main dia? Bukan. Maksud aku banyak. Tak sampai ke benda betul-betul lah. Cerita-cerita monyet je lah. Bukan main tu kau. Tidak jangan lucah boleh tak? Ini kerja lucah je. Betul sama. Ini mesti toke-toke ni. Lebih kurang 4 lah. Dulu aku pernah tokek. Tapi kalau Nak link. kau, kenapa kau bagi tahu? Dah kantoi dah aku terpaksa dengan aku. Aku lagi toke ni daripada kau. Sekarang nak cerita jujur-jujur je. Banyak.
Okay, so kita sambung yang tadi sebab tadi kita ada meeting sikit. Okay, wah memang budak-budak baru saya memang aku hajar lah. Tahulah influencer. Itulah pasal aku hajar tu kau ni. Okay, so tadi balik pada Mal ni, Mal. Okay, kalau mengikut Fata Morgana cerita sini habis sini. Tadi ada aku cakap 6 tau. Yang dia cakap dia toke, semua toke. Sebenarnya aku sejujurnya aku adalah toke dulu. Betul. Bukan balik cerita toke tu. Ya, aku adalah toke kepada semua perempuan. Jadi kalau orang cakap aku adalah 6X tu, aku lebih kurang kata orang akan cakap aku tipu. Betul. Jadi yes. Jadi aku sejujur-jujurnya lah. Aku mempunyai X sebanyak 76 bilion 800 kali dengan G. Jawapan dia F. Kau tukar girlfriend seminit sekali boleh? Tak, sesaat sekali. Hari ni. Sehari tukar. Esok yang ni, yang tu yang ni. Jemput 4 jam aku tukar. Sehari aku boleh mengatakan lebih kurang 460 orang. Ni possibility Sehari. possibility HIV ni. Tak pernah buat apa-apa. Hanya keluar saja. Oh, hanya keluar. Hanya keluar, minum air, balik. Yeah. Lepas tu aku update post story, cakap, okay, ini awet aku hari ni. Itu. Hanya untuk mengejar populariti. Yes, untuk mengejar populariti di luar sana. Di antara perempuan Di lah. antara perempuan. Yes. Oh. Tapi Okay. hanya satu perempuan yang aku betul-betul suka. Oh, dah. Kena dengar, kan? Kena dengar ni. Nama dia Nama dia? Cik Som Corner. Dia menjual lemang. Dan dia adalah orang yang single sekarang, iaitu janda meletup. Yang aku nak daripada dulu sampai sekarang. Tak dapat? Tak dapat lagi. Dah cuba belum? Dah, aku ambil hati anak dia dulu. Anak dia kan janda, aku ambil hati anak dia dulu lah. Oh. Alhamdulillah, sampai sekarang aku duduk atas anak dia. Dalam diam kau nak try mak aku Dalam diam Dalam diam rupanya. Dalam diam, oh. Patutlah bapak aku meninggal. Sebabkan punca kau. Bapak kau nak Bapak okey lah. aku meninggal Aku sebabkan bukan nak kau. wajar ke nak jahat lah. Aku minta maaf awal-awal lah. Bapak kau ada 3 wasiat dekat aku. Ya ke? Aku cuma tak bawa surat tu, nanti Wasiat aku akan apa? beritahu kau. Wasiat apa? Wasiat tu dia bertulis. Aku kaya. Aku dah. Bukan, dia tak ada kena-mengena dengan kau. Dia kata kat wasiat tu dia tulis, jagalah bini dia selepas dia tak ada nanti, elok-elok, dan buanglah anak dia. Kalau tak mampu. Ada possibility tak dia nak ada anak baru? Yes, ada possibility tu aku dah cuba. Sebab takut nanti orang cakap anak. Bapak aku cakap macam tu. Balik ni aku pergi kuburkan kau. Sebelah bapak aku. Oh, macam anak dah akal. Tak ada lah. Itu semua kurang je. Okey, aku Oi, nak masuk tempat ni lama tadi. Last relationship bila last? Last lebih kurang Sebenarnya tahun ni lepas lah. Ni konten-konten sedih lah sebenarnya. Tapi kau buat jadi macam konten ni tak sedih lah. Tahun lepas. 2 tahun lepas lah. Aku dah Dia silap orang nak sedih-sedih. itulah pasal kau nak sedih kau tu bagi Terbalik mic terbalik. Oh. Okey. Dengar. Kau nak sedih tu. Fire boleh sedih-sedih. Kejap-kejap Aku tak ada. Kita tak ada kan tu. Okey, berapa tahun lepas? 2 tahun lepas. Adakah kau ditinggalkan atau kau meninggalkan? Come on lah, kau bersihan sikit. Aku lah tinggal dia. Sebab apa? Tak, sejujurnya aku lah meninggal. Sebab tahi dia aku konten dulu dengan perempuan banyak kan dalam live. Kau ni apa benda? Siap kau ni tak cakap tu perempuan ni. Dasar lelaki Sunda lah. Alamak, aku cakap. Atau aku panas lah. Aku lawan. Lawan? Woi, aku nak break. Aku cakap. Gentle. Kita gentle juga. Gentle punya orang. Nak break. Lepas tu esok, dia menyesal lah. Memang menyesal lepas tu. Alamak. Tiba-tiba duit aku habis. Dia cakap, alamak nak makan pesesak ni. Biasa kalau dia ada, dia baju aku makan kan. Ni dah tak ada. Kau mana dulu kau biawak hidup ke, Mal? Aku dulu biawak hidup. Biawak hidup. Tapi kalau nak betul-betul biawak,
Kita terus. Okay, dia tanya biawak. Okey, biawak. Ini baru betul biawak hidup kau duduk elok-elok. Boleh tak? Okey, so Kau yang aku seorang dia, semua sekali. Abang, Cak Abang. Semua masuk tempat Tony lah. Wang duduk. Ui, wang macam. sama. Macam ni apa? Patut dapat watak ekstra itu. Pelakon tak ada orang yang mana tengok ni tak ada orang ajak aku pelakon. Watak action. Okey, cepat. Okey, Wah. Berapa ex kau dalam umur kau 26 tahun ni? Selama dalam umur aku ni, aku jujur lah. Jujur lah. 4 orang. 5. Janganlah sama dengan dia. Ada pendirian lah sikit. Dalam hidup aku, Ha. 5 orang 5 orang? Okey, relationship paling Dia dalam setahun gila 5 orang. Aku dalam hidup aku selama 27 tahun ni nak masuk 28 5 orang. 5 orang? So, okey, yang paling sakit lah 5-5 tu apa yang pernah kau kena? Aku tahu. Kau duduk. Kau duduk. Aku tahu. Cerita duduk. Aku yang cerita ni, aku tak potong cerita kau ni. Okay. Okey, dia macam ni. Tak ada yang sakit pun. Manusia yang datang dengan kita ni, aku anggap bukan bercinta. Okey. Aku anggap untuk membakar semangat untuk kita hidup untuk selamanya. Oh. Tanpa diorang, aku cakap dengan kau, kita memang, kalau diorang mungkin salahkan kita salahkan diorang. Tapi sebenarnya satu pengalaman untuk dewasai kita, itulah pengalaman sebenarnya. Kalau tanpa pengalaman, kau nak akan jadi batu. Kau takkan tahu apa-apa dah atas dunia ni. JJ. Tapi aku beritahu kau, siapa-siapa pun yang pernah ada dalam hidup kau, diorang hanya manusia juga, penuh dengan dosa. Sama juga macam kita. Okey. Faham tak? So kita tak boleh nak tuduh sesiapa pun. Sama-sama salah. Mungkin tiada jodoh. Sebab itulah, kalau kau belajar agama, contoh kalau kau berkahwin satu hari nanti, dia katakan kau cerai. Okey. Contoh tiada jodoh. Sebenarnya bukan tiada jodoh, itulah jodoh kau. Allah uji kau sampai situ je. Betul? Itulah ujian. Aiman gimana Itulah ujian sebenar dalam hidup. Bila ujian dalam hidup, ramai orang kata, saya dah cerai dah. Bukan, kau nak bangga dengan cerai kau. Betul? Betul. Lepas tu kau nak buruk-buruk kan bekas lelaki kau ke bekas suami kau. Sebenarnya itu bukan benda yang matang. Itulah sebenarnya ujian. Ujian dalam hidup ni, itulah Allah nak uji kau. Itulah jodoh kau setakat tu je. So kau kena terima lah. Betul? Katalah kau kahwin umur 25, cerai umur 30, dah ada anak 2. Itulah ujian. Ujian cuk. Okey, kata kau dapat anak. Anak tu lah kau nak kena jaga. Macam mana kau nak arrange anak kau. Satu hari Allah akan hantar lagi seorang hamba yang untuk menjaga kau untuk selamanya, kemungkinan. Itulah sebenarnya ujian. So X ni bagi aku, itu bukanlah satu benda yang jahat datang. Itu adalah ujian bagi aku. Pengajaran. Ya, pengajaran. Pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Yeah. Itu sebenarnya kita nak belajar. Kita dunia ni kena belajar sebenarnya. Tapi janganlah kejap-kejap seminggu kau tukar, seminggu kau tukar. Itu bukan ujian. Itu kau nak uji kaji burung. Lebih kepada nak mencuba. Lebih nak mencuba. Uji nyali burung. Yang perempuan nak uji nyali kerang. Betul. Itu normal. Aku kadang-kadang kan, aku biasa ni 2-3 hari ni aku dah memang ada orang kecam aku. Akulah dengan perempuan, dengan negro lah, dengan orang putih. Si orang komen, dah masuk AI team, jagalah nama sikit. Ini live dengan perempuan lah, tengok tetek lah. Okey, aku cakap Tak boleh nak ubah. Sebab memang kita itu kena prinsip kita. betul, itu kena lakukan. Tengok tetek. Bukan. Itu cara kita bawa watak kita. Kita Watak. tak boleh jadi fake. kita tak boleh jadi fake. Kalau aku fake, confirm tak jadi apa-apa. Akan beku. Lagi berdropkan kita. Betul. Kita jadi So jadi diri sendiri. Tapi dalam masa yang sama kita dah banyak berubah. Tapi dulu aku cakap kau, teruk gila aku dengan Mal. Betul. Apa contoh paling teruk lah? Okey lah. Tak payah cerita lah. Benda tu kita Air dah ni sebab lepas. ni air. Air. So itu paling Tapi yang mana tahu-tahu lah. mana tahu lah. Tapi banyak lagi. Aku bagi hint je lah. Sebab tu nak Masa aku pertama nakal. dekat Bigo Live. Itu je lah yang aku bagi. Itu lah bagi hint lah. Memang teruk gitu. Teruk. Bukan teruk macam mana? Kenakalan. Kenakanlah. Manusia semua ada nakal. Okey, kadang-kadang manusia ada yang jenis sopan santun tapi belakang kita tak tahu siapa dia. Betul? Baik kita jenis biadab depan-depan tapi belakang pun kita tetap sopan. Yes. Bukan biadab, maksudnya kita memang dah itu diri kita. Betul? Itu formal kita. Tapi kita tutup je live, kita tutup je depan kamera. Kita still sahabat bro.
Contoh. Contoh. Berdasar live. Itu orang kata kalau otak yang matang, kalau Tapi kita akan ubah. kita kau ubah slow. Tapi Dia takkanlah ada kau nak, sampai bila kau tak boleh dia expect. kan. Kau tak boleh expect kau akan berubah 100%. Aku cakap dengan kau, hidup penagih, okey, penagih yang dah lama penagih pun, lama-lama dia tak boleh tinggal macam kau. Apa kaitan dengan aku ni? Tak, dia bagi satu contoh. Contoh dia macam satu penagih ni, dia dah lama dah, bertahun-tahun dia hisap barang, lepas tu dia berhenti. Ujung-ujung juga dia mesti ada rasa sikit juga. Rindu. Rindu. Macam itu. Tapi katakan aku cakap enggak, ni waktu aku kalau Tak, katakan kau cerita pasal penagih. Tadi kau penagih betul? Kau penagih ke? sebenarnya Mal, Dia buat macam? Dia tunjuk contoh. contoh ada barang kau. Ada barang. Okay, cakap kau. Kadang-kadang orang Aku dah tak tahu topik apa ni. yang tahan. Tak ni pasal ex tadi. Ex tadi. Yang pasal tinggal, meninggal semua. Sebab tu kadang-kadang kau katakanlah kau dengan tunang kau pernah kenal sebelum ni. Tapi macam tak ada, orang kata tak ada perasaan macam tu. Betul tak? Kebanyakan. Buat macam acah-acah macho, yang seorang lagi acah-acah lawa. Tapi berjudah ni Allah nak satukan korang. Alhamdulillah kau pun dah tunang dan dekat nak berkahwin dah. Itu orang kata jodoh. Sebenarnya kan sebelum kau nak tunang dengan dia, kau ada orang lain. Tak, itu normal. Adam Nazri tu. Penjual kau. Itu normal. Itu normal. Bukan ada orang lain macam mana. Maksudnya kau dalam masa sama kau ada orang cuba orang nak menghalang. Itu ujian. Betul. Aku Faham setuju tak? benda ni. Betul. Itu ujian. Tiba-tiba orang nak macam tiba ada orang nak kenal dengan kau. Sedangkan dia tak pernah muncul dalam hidup kau. Aku rasai benda tu sekarang. Itulah sebenarnya. Itulah ujian dalam tunang. Okay, so thank you pada Noah. So, Mal 4 orang. Noah Jangan 5 lupa orang. tengok konten saya juga dan konten Mal. Yes. Saya ada post konten dah. Support semua team dengan Saya dah ada semua. 3 konten post. Ni kau nak Bulan post ni? Bila kau nak post? Mana kak? Bodoh tak payah. Baru ada satu, petangnya lagi baru ada post lagi satu. Alright. So, apa-apa support. Babi terus post malam Aku pun malam lagi. Editor laju tak apa. Aku edit separuh, dia edit separuh. Oh ya. Aku memang macam tu. Okay, so apa-apa thank you pada Noah dan Mal. Kita apa-apa. Jangan lupa tengok konten saya. Konten ni menjaring ikan. Ihim dapat ikan besar. Bila nak ajak aku sekali? Kau kakak nak ajak. Risau. Kenapa? Kalau aku boleh tolong pegang kamera, aku boleh tolong tengok. Okey, aku satu je. Kalau kau boleh pegang pancing, Boleh nak pegang? pegang boleh. Tak, aku nak macam biasa. Aku Kau balik, ingat, kau tarik dulu. Macam mana aku biasa? ingat aku nak ajak kau mancing ah. Jom ikut. Kau dah gunakan. Serius. Boleh. 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 Okay. Jom. Kita tiga pergi. Kita memang nak buat kau Set. jadi Esok. Esok pun kita jumpa pada next.